Jadi Syihab, betul ke bajet program bulan ni banyak tingkat sebab banyak program perlukan kelulusan? Betul Fatin. Kalau ikutkan aku nak bagi je kelulusan dekat semua program-program ni. Tapi kau tahu kan, aku sebagai JKP, aku kena berlaku adil. Yang mana paperwork yang dah lengkap dan ikut prosedur dan dia akan dapat dulu. Siap. Sebab aku Hei cari kau. Zul, kenapa? Aku nak turun sikit ni. Tolong apa? Kalau bab tak kerja, kau tahulah kan aku sebagai JKP kena berlaku adil. So apa-apa kau kena melalui pejabat. Sini Sat. Tak buat. Alah, lambat sangat lah prosedur tu. Kena naik turun pejabat semua benda. Okey. Aku ada cara lah. Ni. Aku bagi kau duit ni. Dalam ada 200. Kau luluskan je terus aku punya ni. Kata kerja. Apa ni Zul? Kau cuba nak sokong aku ke? Kau cuba nak bagi aku rasuah ke ni? Alah, bukanlah ni duit kopi je. Duit kopi tak kopi, ini rasuah Zul. Kau ni bising. Jangan kuat sangat. Alah, bukannya ada orang nampak pun. Saya nampak. Saya dari unit integriti. Saya dari tadi perhatikan korang je ni. Awak try untuk cuba rasuah dia ke? Tak ada doktor. Kami gurau je kan. Kan siap. Zul, saya bab integriti ni saya tak main-main Zul. Betul doktor tadi. Betul? Dia ada bagi rasuah kat saya. Oh, awak tahu tak rasuah ni bukan bahan lawak tau. Memberi atau menerima adalah salah dari segi tata tertib, awak tahu tak? Jadi sila ikut saya ke pejabat saya sekarang. Baik sini ya. Nampak? Saya pegang. Tak sangka sebab nak kelulusan cepat dia sanggup buat macam tu. Betul tu. Aku pun tak sangka. Sedangkan aku kenal dia dulu baik je orangnya. Tapi mungkin dia dah berubah sekarang. Pengajarannya tak ada jalan pintas untuk kita berjaya. Integriti bermula dari diri kita. Walau kecil mana pun nilai sogokan tu, dia tetap rasuah.